Bukan setakat dia nerf karakter je, dia nerf the movie, everything dalam ni dia nerf bagi aku lah. Personally aku rasa filem ni macam filler lah, sangat-sangat filler. Kau tak nampak dia nak buat Supergirl ni satu karakter yang really important untuk this DCU punya universe. Hai, nama aku Syed daripada Film Freaks. Hari ni aku baru je selepas selesai menonton filem Supergirl di TGV Sunway Pyramid. Reaksi satu ayat aku, dia akan jadi 2 ayat sikit lah. 2 ayat yang aku akan cakap pasal Supergirl is disappointing sikit. Aku rasa ni adalah filem yang tak salah untuk kau compare dengan filem Superman. Sebab dua-dua adalah Superman dan Supergirl. Selepas aku rasa Superman adalah satu kejayaan daripada James Gunn untuk bring back DCEU. And bila kau tengok Supergirl ni, kau confirm akan ada expectation yang tinggi lah untuk Supergirl. Ataupun at least kau bagi sama dengan Superman. Tapi this is like aku rasa macam kau cakap dia downgrade sikit and atau even nerf the movie lah. Bukan setakat dia nerf karakter je, dia nerf the movie, everything dalam ni dia nerf bagi aku lah personally. Ni pun benda yang harus dipersoalkan lah. Aku dapat rasa bila dia first movie, dia macam nak terlalu force Supergirl supaya masuk dalam DCU tau. So maksudnya sebab gap daripada filem Superman ke Supergirl aku rasa setahun je kot. Tahun lepas kan kita tengok Superman. Setahun kan. And then macam aku rasa dia buat filem Supergirl ni semata-mata nak ada karakter ni dalam DCU. Maybe dia saja buat bodoh-bodoh sikit Supergirl, nanti bila ada Man of Tomorrow baru dia ni balik kan. Tahun depan right Personally aku rasa filem ni macam filler lah. Sangat-sangat filler. Kau tak nampak dia nak buat Supergirl ni satu karakter yang really important untuk this DCU punya universe. Okay, dia ada benda yang suka, ada benda yang tak suka lah. Tapi dia more tu banyak benda yang aku tak suka. Benda yang aku tak suka, macam aku cakap dia, Supergirl dia nerf kau. Aku faham dia nak tunjuk yang Skara aka Superman ni dia berada dalam keadaan yang sangat depressing selepas kehancuran Kryptonite. Tapi cara dia buat Kara ni depressing, nampak macam manusia yang depressed, minum buat tattoo macam tu. Ada macam oh shit man, klise kan. Macam aku faham maybe jiwa Gen Z kan, sebab dia macam muda lagi kan. Tapi kau bukan lahir kat bumi kan, kau lahir dekat Krypton kan, satu planet yang gila budaya lain kan. Kau macam cara kau buat dia depressing tu macam agak macam tak best lah. Bila kau cakap yang filem ni memang tak nampak more space, dia more to Iceland sebab bila aku baca end credit tu, aku rasa ada filem kat Iceland. So bila dah habis credit tu macam oh shit, okay, dia dah tak nampak macam space fight ataupun outer space yang luar daripada bumi punya fight. Dia more tu sebenarnya dia dekat bumi, tapi dia bumi yang orang ramai tak jejak, which is Iceland lah. Nama je planet lain tapi Iceland yes, ada beberapa tempat macam planet apa nama dia, aku sampai lupa kan, yang tempat ada a few building, ada a few neon thing. Aku lupa tau, sampai aku pun tak ingat nama tempat tu. Tak dia unforgettable gila lah. Tapi it's still a good setting untuk that tempat. Tapi bila dia buat final fight dekat Bilqis tu, rasa macam itu nampak lah, walaupun sebenarnya aku rasa orang dah penat lah dengan James Gunn punya type of thing. Tapi aku rasa tu somehow yang akan menyelamatkan filem ni, sebab okay, ada tengah-tengah movie tu macam ni James Gunn punya vibe, which is something yang orang akan look forward tiap kali ada filem. Even dalam filem ni James Gunn as a producer je, tapi dia punya touch tu ada lah. Itu macam tu lah, aku cakap dia macam 50-50. Sebelah tu James Gunn, ujung-ujung tu tiba-tiba jadi macam Snyder vibe kan. Cakap, macam tengok Rebel Moon betul tu. Macam shit. Mungkin itu salah satu kelemahan dia lah. Dia pilih bukan well-known punya director kot untuk filem sebesar ini kan. Macam aku faham maybe dia nak cuba something new, tapi dia tak menjadi langsung lah. Aku tak tahu apa-apa pasal director, pasal writer dia. Kalau kau cakap awal, sebelum aku tengok filem ni, so maybe aku akan rendahkan expectation aku. Kita maybe expectation kita tinggi sebab dia adalah filem kedua DCU selepas Superman. So that's why aku rasa personally aku disappointed pasal movie ni. So aku rasa dia orang tak patut lah kot untuk filem Supergirl ni pakai a new writer. First filem mungkin disupervise oleh James Gunn, tapi at some point bukan kau yang buat filem tu, faham tak? Korang yang nak tengok filem ni
boleh lowkan sikit expectation. Oh, aku rasa dia tak patut lah buat benda tu. Sebab ni Supergirl loh, super. Aku faham kau nak nerf dia maybe the first act of the movie. Tapi sepatutnya karakter dia tu makin lama semakin power lah. Sebenarnya sebelum dia di-nerf lagi sekali dekat third act, dia dah aura farming kot. Suit dia pun cool gila. Macam it's a really different things daripada David Cornswet punya Superman. So bila dia dah aura farming tu, kau dah tak patut lah ni. Dia nerf 3 kali tau. Macam shit man, aku macam ya, betul lah macam kau cakap. Sepatutnya bila kau dah aura farming, kau dah pakai suit tu, it's like macam simple bullet kau Superman kot. Kau macam kau boleh dodge dia tau. Kau macam sepatutnya kalau kau nak buat benda tu, kau buat awal-awal. Kau buat tengah-tengah ke, buat awal-awal ke. Waktu dia dalam depressing phase tu. Macam yang first tu. And then sebenarnya cerita ni pun dia dah on the way build up something yang best sebenarnya bila dia dah start cerita pasal Krypton, planet Krypton tu. Kalau kau tanya Duan kan, bila dia start cakap pasal Krypton, aku dah start naik kerusi lah. Macam okay, this gonna be interesting Tapi tiba-tiba bila dia pakai suit, okay nice, aura farming, alah dia nerf balik. Aduh kacau, really kacau. Benda yang aku suka, yes, Lobo is man of the match untuk filem ni. Sebab aku dah tak nampak dia as Aquaman lah. Aku dah lupa lah, totally lupa. Sebelum ni aku Jason Momoa Aquaman. And after this movie, kau dah takkan nampak lah that thing. And kelemahan untuk Jason Momoa kat sini adalah screen time dia. Aku expect dia akan lebih sikit je. Dia sikit sangat dalam ni, sampai actually kau sebenarnya boleh lebihkan sikit on Lobo dalam filem ni. There's banyak benda yang kau boleh buat on Lobo sebenarnya. Tapi cik, kau letak dia dalam penjara ke macam tiba-tiba dia kat situ kan. Macam lawak gila siapa. Dia macam wasted. Tapi aku rasa Lobo adalah satu karakter yang cool. And aku harap kalau lepas ni dia ada appearance on any DCU movie, give dia macam more spotlight lah. Sebab dia deserve more dalam DCU ni. Aku rasa yang somehow menyelamatkan movie ni selain Lobo adalah macam an appearance of Superman itself. Sebab kau boleh nampak these two characters sebenarnya diorang dua-dua super, but diorang punya bukan motivation lah, what is it called, dia punya personality ni berbeza lah. Kau boleh nampak yang Kara ni ke arah ni, and Clark ni ke arah ni. So itu yang membezakan diorang. So aku rasa kalau diorang nak redeem this film, maybe after this can sort of benda-benda ni lah. Sebab aku personally dah nampak perbezaan diorang. Aku rasa diorang boleh explore ideologi lain kan. Then aku rasa diorang boleh explore more on this lah. Man of Tomorrow I think adalah movie yang terbaik untuk diorang redeem yang kekecewaan diorang dalam filem Supergirl ni. Aku yakin yang Man of Tomorrow adalah filem kebangkitan Supergirl. Aku rasa tolonglah jangan nerf diorang lagi. Jangan nerf Kara lagi. Sebab aku rasa Clark dah okay dah. But Kara is, aku rasa important karakter juga kot dalam DCU kan. Takkan dalam Supergirl kau buat macam ni, Man of Tomorrow pun kena buat macam tu. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Maka dengan itu, untuk filem ni aku boleh bagi 6/10. Tapi tak solid lah. Dia macam in between 5.5 hingga 6. Tapi dia above average because of Lobo. Yeah, that's it. Actually ini adalah personal opinion aku pasal Supergirl. Tapi untuk korang yang mungkin tak bersetuju dengan aku, korang boleh try tengok sendiri. Supergirl yang akan mula tayang di Pawagam 25 Jun ni. Korang jangan lupa juga untuk follow Film Freaks dekat semua social media. So aku aktif dekat TikTok, Instagram dan juga Thread. So korang boleh search dia Film Freaks MY. Alright. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.